kita berada di Evian. Pekan Evian, Tasik Evian. And then kita nak pergi ke mana sekejap lagi? Entah mana. Okay. So ni ke mana? Kita menginap di Hotel Continental. So semalam kita check in, pagi ni kita check out. So semalam kita sampai daripada Paris. Kita berkenderaan selama 10 jam. 10 jam, 6 jam masa sebenar lah. Tapi jarak waktu jam dia perubahan waktu mengikut tempat 10 jam. Kursi ni memang boleh lipat-lipat je. Untuk bergambar, untuk duduk, ambil cahaya matahari, mandi matahari. Beri mana sini? Sini, depan sikit. Okey. Okey. Kelihatan sana Tasik Evian . Okey. Ni tempat berfoto event. Lift. Tu mem. Okey. Tadi kita dah bergambar dah dekat duyung. Ada burung tadi kat pokok. So, kita dah bergambar dekat lorong ni. Lorong hotel kita. Makanan dia cantik, sejuk. Terpaksa pakai 4 lapis. Okey. Ni kita punya cameraman kita. Ya, Encik Muzaffar. Hello. Oh, Encik Muzaffar business. Okey. Mus ada ni. Mus nak pergi ke ambil van ah? Belum lagi. Ambil lagi. Okey. Dah. Okey.